Baru ni ada baca hadis. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggal apa yang kau syak, kau was-was, kepada apa yang kau tak was-was. Apa yang kau tak yakin, raib. Apa yang kau rasa tak pasti, kepada apa yang kau pasti. Jalan orang lain kita tak pasti, tapi jalan 3 orang ni pasti tak? Pasti. Tak usah bahas panjang lah, buat keluar kitab tebal-tebal, simple. Nabi wafat, Abu Bakar wafat, Umar wafat. Adakah daripada buat kenduri malam 3, malam 7 ke apa? Tak ada. Ada orang kata ada boleh buat, sebenarnya ada ulama sahabat ada di Yaman kata, Habib tu kata, dia kata. Tapi 3 jalan, 3 orang ni tak pernah buat. Dia pun lebih baik lagi. Sahabat lebih sayang lagi pada Umar ni. Tapi kot Ali kata ni, hampa malam ni tak buat kenduri apa ke mati ni. Umar ni kita orang sayang ni. Tak buat. Mai satu orang tak ada lah. Ini ada satu Habib, kitab mana ujung dunia ada, orang keluar mai 3 baris, dia habaq kata ada. Ini semua siapa nak tulis, tulislah. Tapi Nabi kata, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggal apa yang kau ragu kepada apa yang kau tak ragu. Habaq mai kot satu ketika 3 orang ni kot pernah buat. Osman pun tak buat, Ali pun tak buat. Tapi yang ni 3 ni dia are the best. Tak ada dah kalau orang kata 3 ni tak buat, depa 3 ni tak ubah kemai. Kacau. Yang tu kita pun salah. Tabahlah Syekh, entah ikutlah je lain dah lah. Tabahlah, kita buatlah. Kena. Tapi 3 ni tak buat. Kerana 3 ni lebih faham Nabi SAW. Maka kita kena tengok macam mana mereka mati, macam mana mereka uruskan jenazah, macam mana mereka salat. Walaupun kadang-kadang satu bab tu khilaf, umpamanya saya sebut khilaf, tak apalah khilaf pandangan, nak khilaf kan, boleh lah. Tapi kalau ada dalil yang boleh menyokong ataupun mendekati maksud 3 orang ni, maka kita dekati dengan 3.